Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kembali lagi bersama Jabatan Meteorologi untuk laporan cuaca terkini. Kami mulakan laporan melihat dahulu status cuaca panas. Setakat petang ini terdapat 13 kawasan di dalam negara berada di tahap berjaga-jaga yang merekodkan suhu maksimum harian sekitar 35 hingga ke 37 darjah Celsius untuk 3 hari berturut-turut. Kawasan-kawasan tersebut meliputi di negeri Perlis, 6 daerah di negeri Kedah, 5 jajahan di Kelantan seperti yang ditandakan warna kuning dan akhir sekali satu kawasan di Sarawak iaitu di daerah Marudi. Orang awam disarankan untuk mengurangkan aktiviti di luar kawasan rumah, elakkan pembakaran terbuka dan minum air dengan secukupnya. Seterusnya, kita beralih pada pemantauan keadaan cuaca semasa melalui Gema Radar. Diperhatikan di sekitar Semenanjung, keadaan cuaca hujan lebat berserta ribut petir kini tertumpu melibatkan di kebanyakan daerah di negeri Johor, di selatan negeri Pahang, di sepanjang kawasan pedalaman negeri Terengganu, Kelantan dan Perak serta di selatan negeri Kedah. Keadaan cuaca lembap terutamanya di sepanjang kawasan timur negeri Pahang, kawasan selatan dan juga timur negeri Johor serta di sepanjang kawasan pedalaman negeri Perak dan Kelantan jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke waktu malam nanti. Seterusnya, keadaan di Sarawak pula, keadaan cuaca hujan lebat berserta ribut putih juga melibatkan di kebanyakan bahagian terutamanya di sekitar kawasan tengah, pedalaman dan juga utara Sarawak. Manakala di Sabah, keadaan cuaca baik di kebanyakan kawasan dan hujan hanya dicerap di 1-2 kawasan terutamanya di kawasan pedalaman termasuk juga di bahagian Tawau. Keadaan cuaca lembap di Sarawak terutamanya di kawasan pedalaman dijangkakan boleh berlanjutan sehingga ke waktu malam nanti. Orang awam disarankan untuk sentiasa berhati-hati ketika hujan lebat dan juga ribut petir yang berpotensi menyebabkan kejadian banjir kilat serta boleh menyebabkan kerosakan pada struktur yang tidak kukuh. Sebelum berpisah, kami kongsikan terlebih dahulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama dan juga indeks pencemaran udara di seluruh negara. Sekian sahaja laporan cuaca. Assalamualaikum.